Selamat morning semua. Hari ni kita orang nak pergi snowboarding. Dan kita orang baru keluar daripada rumah nak pergi ke train station. It takes around 1 hour 30 minutes from here to tempat tu. Nama tempat dia apa ah? Lupa lah tadi aku dah tengok tapi aku lupa. Okay, nama tempat tu Biwako Valley. So kita akan pergi ke sana. Based on the TikTok, kita kena tukar 4 train. So marilah kita bertukar 4 train. Banyak sebenarnya, sejam 30 minit ke perjalanan. So jom je lah. But I don't know if I want to snowboard or not. Tapi Azim dengan Acap nak snowboard. Korang mesti tengok vlog ni time korang tengah makan kan? Kalau betul, cuba komen. So sekarang ni kita follow Acap. Tapi I still navigate lah. Nak tahu betul ke tak. Azim dia tak navigate, dia ikut je. So kalau kita salah, dia pun ikut sekali. So sekarang ni pertukaran stesen yang pertama. Kita orang nak pergi ke from Osaka Station pergi ke Tokaido Sanyo Line. Kita cari-cari di mana-mana. Yo, bestnya taman ni boleh ride. Oh my god. Kita orang pergi 7E kan. Saya beli yang ni. Ini nama dia Sugar Butter Sand Tree. Tapi ni brand 7E punya. Sedap. Korang kena beli. Dia ada lagi satu, tapi saya belum makan lagi. Nanti lepas saya makan, saya beritahu sedap ke tak. Tapi ni sedap. Dalam ni dah ada 3 paket. Ni saya dah makan 2. Azim dia tak suka. Dia tak suka benda-benda macam ni. Tapi saya suka. Tapi ni sedap. Tolong beli. Tolong. So kita dah nak tukar to second station. So kita akan pergi ke Omi Maiko, Katata Station. So ni platform 4. Okay, biasa. Sejuk gila. Okay, let's go. Wow, kita dah sampai tempat untuk sewa the outfit. So saya pilih outfit ni lah Ni seluar, lepas tu jaket, sarung je. Okay guys, we are now ready. Ini kasut, ni kasut. Ni kasut saya, itu kasut Acap. This is my outfit. Woo, slay. 500. Okay. Taxi, beta. Okay. Okay. Ni kau punya apa? Okay, boleh. Sebab taksi gitulah dia kata. So kita pergi sini naik taksi. Dia taksi. Tak, ni diorang punya free ni. Oh, free transport lah. Transport. Kita sewa dengan diorang. Diorang bagi free transport pergi atas. Faham. So balik. Nanti, dia ada 2 option. Bas dengan Taxi sedikit mahal daripada bas taksi murah kalau ramai orang. So bahagi-bahagi kan. Oh, faham. Ya. Okay, so kita orang dah ready dalam kereta nak naik ke atas. Let's go. Berapa je tadi? So tadi Cak berapa tak? Total 21,000 yen. 21,000 yen full set. Maksudnya bahagi 3 seorang dalam 7 4 21. Betul. 7,000 lah. Tapi 7,000. Tapi asal kau sewa bawah? Saya tak pergi bawah, saya tak sewa atas. Atas. Macam sini 5,000 yen kan. Atas 10,000 yen bro. Dia double. Mana kata? Oh, dia double. It my due diligence. So korang nak sewa, nanti korang keluar kat Shiga Station tu, turun keluar je, pandang kiri, itulah kedai dia. So korang sewa kat situ. Kat atas tak ada ni. Sebab kalau kat atas dia orang double harga. Masa tak bagi Google. Ni kita dapat full set. Okay guys, kita dah sampai kat atas ni. Kita dah jalan macam robot dah ni. Sebab kasut dia besar dan berat weh. Sumpah, macam mana orang main tau. Aku pegang benda ni lagi. Macam mana ni? Okay korang, so ini dia punya harga. So korang screenshot. Okay, bye. Thank you Rajab. Okay ni screenshot 1, 2, 3 ke dah. Let's
go. Yup. P. Okay guys, so sebelum snowboard kita orang nak makan dulu. Tapi tak tahu lah ada apa kat sini. Dia ada cafe, but I don't know makanan apa yang ada. Bentuk udang dan kentang. RM5,700 berapa? 200 Ni orang semua beginner ni weh. Beginner, kita tak start apa lagi ni. Macam mana ni? Kita dah sampai kat sini, tapi we don't know how to start. Sebab nak masuk benda ni pun macam mana tu? Macam mana tu nak masuk kaki ni? Aduh, kita tak ada instructor. Instructor kita TikTok sebenarnya. Dia orang pun clueless, tak tahu macam mana nak start. Tapi kita dekat bahagian beginner. So kita memang beginner guys. Okay, go. Go. Jap, go, jap. Elia kena sampai tengah, jap. Nampak tak? Baru tunggu aja. You nak, go. Tak nak pergi. Boleh, ikut. Dia tolong. So, 2, 3. Jap. Tahan. Okay, go. Okay. Jangan kena tangan, okay. Baik. Go. Wow. Korang Azim dah termasuk kat tempat close. Ya Allah. Kita orang after 30 minutes kat atas ni, banyak buka kasut je. Okay, go. Azim kata dia dah pro. Weh, terlanggar. Pengalaman yang kami tak boleh lupakan ialah kalau kita jatuh 9 kali, kita tidur je. Acap. Benci game ni. Habis duit. Ingatkan senang. Susah kan? Dekat TikTok lama ni. Baik kita main tu tadi. Nak buat tu lah. Duduk dekat bekas je. Ui, jom. Lepas tu slide. Terus. Okay guys, so kita nak balik. Siapa Gerak kata dah. balik? Ui, sejuk gila kat atas ni. Nak gerak dah. Ui, jom tak? Baik tu. Welcome back. Saya guna DJI balik. Tadi saya guna handphone. Okay, so sekarang ni kita nak pergi Osaka balik. So dalam sejam lebih jugalah. Kena fikir nak makan apa. Nanti kalau kita orang dah ada decision yang betul, last minute insyaAllah tak tukar kita orang. Nanti saya beritahu balik. Nanti saya bawa korang. Kita dekat Shinsaibashi lagi. Okay, kita orang dah tahu nak makan apa. We will eat for dinner Wagyu Panggang. Tapi kita orang dah makan first day, and kita orang saja bagi gap sikit. Lepas tu hari ni baru makan balik. Nanti lah makan lah kan. So tadi kita beli apa? Kuih tart lah. Tart lah kan, Hokkaido. Dekat kedai ni kita orang dah beli 3 kali sebab sedap. Tu asim lah. Ya. Okay. Let's go. Kita dah makan dah hari tu, tapi kita makan lagi. Rezeki lebih. Setelah main ais. Sekejap. Oh, yang Sekejap. Dia memang suka api Wah. Fire.
Okay guys, so tadi I tak boleh record dalam Pop Mart. Tengah-tengah record, lepas tu dia macam no video. Saya macam okay. So Azim dah bayar for Pop Mart. Tunjuk sikit back Pop Mart you. Bukan untuk Abi ni. Tapi bukan untuk you pun ada 3 kat dalam tu. Bukan. Satu you. Yelah, 1 I, 2 you. 1 I, 2 you lah. Dua ni bagi budak anak buah. This is my first Pop Mart lah orang kata. Sebab Oh yelah. means yang I beli sendiri lah. Betul. So before this Ras tu bagi Tapi tu dah buka. So mana ada buka? Dia bagi kotak lah. Ya. Baik Yes. betul. Ya, dia bagi kotak. So I buka dalam tu depan dia. Lepas tu tu je lah. Itulah first Pop Mart kan. Lepas tu ni baru my second Pop Mart. Tapi yang ini yang I beli sendiri. Okay guys, so kita nak balik macam biasa, jalan ke train station. So I guess we'll see you guys tomorrow with another itinerary. Tak tahu nak pergi mana, tapi kita macam biasalah, kita redah je. So ada apa-apa nak cakap untuk mengakhiri hari ini? Muda-muda ni tak kisah kalau kita kerja apa, kita kena travel. Tak kisah, Malaysia pun boleh. Langkawi, Genting. Itu je. Kalau untuk aktiviti hari ini? Aktiviti hari ni don't be a Jerry lah. Okay guys, so kita dah sampai rumah. Kita nak unbox kita punya Pop Mart. Tepuk tangan. So disebabkan this is my first Pop Mart, kalau boleh tak nak macam macam tu lah. Sebab kita dah expect dah ada apa sebenarnya. Thank you to my husband sebab belanja. Sebab dia kata tadi ambil lah satu apa-apa. So I macam ambil je lah apa kan. So ini macam comel, cute. Okay, so jomlah kita buka. Tapi tak kisah pun dapat colour apa sebenarnya. Cuma macam kalau boleh colour pink lah. Macam tu ke Bi? Orang buka Pop Mart ke you nonchalant ni? Oh, aku dah tertengok. Tapi tak apa. Wah, secret. Ni black box ni. Tapi I dah ternampak. Dia macam kena cerah. Bukan black box. Secret tu maksudnya. Apa ni secret? Ni secret. Orang nak secret. Nampak? Aku tak tahu. Tapi tak apalah. Okay je. 1, 2, 3. Okay, comel. Nombor 3. Macam mana nak tahu secret ke tak? Ada tak muka dia dalam tu? Ada? Muka dia warna putih? Tu bukan secret lah. Alah, ya ke? So kalau secret I boleh jual lah. But this is cute. I boleh letak kat bag I. Tapi bag I warna putih. But it's okay. It's okay. I can just put. Cantik. So yang ni nak I buka ke you buka? Ni. Oh, dia buka. You buka? You buka. I buka Okay, I buka. Sekejap. I buka. Okay guys, so Azim beli ni. Nak. You nak yang mana? Nak ni. Yang mana? Nombor apa? Nak nombor secret lah. Nama dia apa? No. Ni, 1 Ha, per nama dia 1/4. secret lah. So ni maksudnya probability daripada 1/4 dia ada 1. Ya. Okay guys, so Azim beli this one. Apa nama dia apa? Ni lah yang buluh tu. Buluh? Yang letak mulut dekat buluh tu. Ingat tak kita tengok movie dia? Pika, macam Pika tu. Okay, apa-apa je. Saya tak tengok anime but. Okay, let's go. So you nak ketuk-ketuk tak? Ni. 1, 2, 3, go. Oh. Ni apa? Cak, Tanjiro aku dapat. Ni apa? Nama dia Tanjiro Kamado. Tanjiro. Okay, Tanjiro. Mama Tanjiro? Kamado. Oh ni, Kamando Tanjiro lah. Sama ya. Boleh terbalik je. Azin dapat ni. Masa you nak buat apa ni? Tak. Letak ni. Tu tadi Kita yang tengok sama bila Patrick benda ni bertahan mana aku punya. Mana? Selamat pagi korang. Pagi tadi kita orang run tau. 2 km pun kita orang run, okay? Tapi kat sini je. Tapi pace 12. Itu maksudnya run, walk. Okay. So hari ni kita nak pergi mana? So kita pergi SJ, guide by me. Wah, okay. Kita akan pergi ke Nishijuku. Nishi Kujo. Kujo.
Turun dekat Universal City Station. Let's go. Hari ni kita akan habiskan masa kita dekat USJ. Betul ke? You pun akan naik roller coaster kan? Memang tak. Memang tidak. Masa tu boleh. Tak. Hari tu you tipu I. You naik roller coaster. Time kita naik roller coaster kat Genting tu, dia tipu aku. Aku pun beratur. Dah sampai tu tak boleh buat apa, naik je lah. Dia apa Tapi no, I tak akan repeat. Sorry. Naik cawan boleh? Naik cawan boleh. Cawan yang pusing-pusing tu I okay. Tapi kalau Naik kuda yang terbang tu boleh? boleh? Tu okay. Tapi roller coaster tak lah. Tak nak lah. Okay, yang bawah daripada roller coaster boleh? Macam 4D. I tak nak yang kat udara. I nak yang macam kat bawah. Okay, yang kapal yang Oh, tu tak nak. tu bukan udara. Udara lah sampai atas dia udara. Boleh. You kena fight the fear. Tak apalah, terima kasih. Okay guys, dah sampai. Kita nak pergi USJ. Ramai nak mampus semuanya nak main cawan ke apa? Guys, ramai gila guys. Ramai gila. Ini ada kenduri ke apa? Wah. So ada apa kat sini? Tapi Ni nak buat apa ni? yang tak faham, Universal Studio Japan tiket ni dia kena beli separate. Faham tak? Oh, maksudnya So sekarang I ni beli express lane. maksudnya mungkin you beli express lane untuk main je. Untuk masuk tak boleh. Wah. Kita kena naik orang pasir ni. Whatever you Betul. got, most we got. Ramainya orang. Saya rasa saya punya conclusion lah. Ramai orang kat sini, maknanya dekat Shisha Bashi tak ada orang. Tak, totally kosong. So, sebab semua ke sini. Semua ke sini. Okay, kita dah masuk kat sini. So, the first activity is kita nak pergi masuk dekat cinema 4D ni. Diorang nak tengok Jujutsu Kaisen. I don't even know what is this, but kita cuba untuk faham lah. Kita ikut je diorang. Sebab nanti I nak shopping senang. Sebab diorang akan ikut I je. Betul tak? So kita ikut je diorang kali ni. Tak apa. Follow je. Okay, kita dah dekat dalam cinema guys. Kena makeup spec. Apa dia guys? Shataru. Tak tahu ada apa kat sini. Ada domain expansion. Mugi Tenkai. So tadi kita orang dah tengok 4D punya anime punya movie dalam 30 minit je macam tu. So next kita nak pergi Jaws. Tapi macam mana siut nak main Jaws ni, sumpah tak tahu. Oh my gosh. Express please. So function kita beratur fast lane, express lane. Masuk banyak soalan yang dipindah. Apa? Soalan dia? Tak adalah, ni kan naik boat kan. Lepas tu orang tu cakap you might get wet. Maksud macam basah tak? Tak, you pergi Pontian pun, dia pergi pada naik bunga, so basah kan? Tapi I tak nak duduk tepi. I nak duduk tengah. I tak nak dapat basah. Ya bukan. Seat bag dengan basah tu lain. I tak nak duduk tepi sebab I tak nak dapat basah sangat. I nak duduk tengah supaya I tak dapat nanti I punya makeup habis lah. Faham tak? Korang tengok vlog kita ni macam berapa lah dia orang spend habis-habis. Betul. Aku rasa banyak habis tapi kita orang dah kerja lama banyak dah kerja. Kita dah kerja setahun. Korang tengok I buat konten ni senang je bila buat konten. Konten tu susah. Korang pernah tak aku tengok yang konten yang aku buat tu ada pernah buat macam tu? Tak pernah. Semua idea daripada sini. Okay dah buat dah sampai guys. Baik. Habis dah terbakar? Skar. Over lah orang depan bot lah ni.
Okay guys, so Azim dengan Acap nak naik ni. Saya takkan naik lah sebenarnya. Fair takkan naik benda lah ni. Wih, takut. Ya. Dah lah, tak nak memang tak lah. What the hell? Sabar je. Jom lah. Tunggu kata. Tak apa. Terima kasih. Tak apa. Bagi duit. Saya. 100. Bye guys. Good luck. It's already I think like 1 hour past. Azim dengan Acap tak datang lagi sini. Tak sampai sini lagi. Maybe diorang tengah queue. Still queue kot sebab ramai gila. Tadi pun tengok like 1 hour plus kena queue. So I tak sure diorang dah ke atas ke belum ataupun still beratur. I didn't get any updates from them, but it's okay. I duduk sini minum kopi, lepak main phone, tengok orang lalu lalang. Sebab maybe satu hari kat sini. Sebab for the tickets kan, kalau korang nak tahu, tadi Azim beli semalam dekat Klook. Kita orang baru tahu yang dia ada separate tiket. Maksudnya tiket masuk separate dengan tiket express lane. Azim dia beli express lane punya tiket, dia tak tahu tiket tu kena separate. So sampai sini tadi kita orang baru beli another tiket untuk tiket masuk. So mahal jugalah sebenarnya. Tapi tak apa, kita fikir dia macam mana can come back, one last dance, let's go. So kita orang beli je. So masuk je. So kita orang kena sehari kat sini untuk mengwerditkan benda tu. Okay guys, kita tadi main roller coaster tapi dekat dalam Jurassic Park. Tak adalah roller coaster sangat pun. Ya, boleh lah. Terkejut lah. You nak pergi bawa gimana ni? Bagi orang kan. Oh, okay. Jom. So dekat dalam tadi dia macam air. So before kita masuk tadi ada orang bagi ni kat kita. Okay lah, function lah. Walaupun tak ada kena air sangat pun, okay lah. Orang depan yang tak ada tu kena. Tak masalahnya Semua tak expect weh. Dia turun tu dia boom, macam tu. Ada macam Ya Allah. Sumpah takut weh. Okay, so next kat mana guys? Ke sana tu. Tapi tak seram lah. Okay, tak ambil cawan pusing-pusing naik kuda. Boleh? Naik yang woo. Tutup mata je. Tutup mata macam tadi. Tak mati pun. Betul tak? So korang akan dapat apa tu fair punya vlog macam bestnya. Tapi I tak boleh record tadi time torang boom tu. Sorry lah korang. Yang tinggi tu itu tutup mata je. Mana? Yang Tak apalah. Terima kasih. Memang tak lah. Korang takkan nampak fair naik benda-benda macam tu. Itu bukan saya. Tapi kalau Azim bagi $1 juta, mungkin saya naik lah. Kalau $1 juta lah. apa lagi kasut? Tak apa lebih. Tak apa. Sumpah tak apa. Okay, sekarang ni kita pergi ke mana korang? Ni ada orang-orang Nintendo World. Nintendo World ni adalah Mario. Itu Mario. Okay, Mario tahu. Dia cendawan-cendawan tu. Oh, okay. Ramai ya? Uish, ramai betul. Ini tak ada express lane ke apa? Tak ada? Tak ada? Ni siapa nak masuk kena ada tiket. Oh, sensor? 動画で写真撮る？撮らない？ Cute. Gerak terus. Ada orang gaduh dengan budak. Ada orang ni beratur dengan budak. Okay, sekarang kita dekat kedai Nintendo. Dia jual memang tak lah Azim beli tapi cendawan. Matang dia tak beli. Tengah bibi. Okay, kita dah masuk ke alam Harry Potter. Tengah berjalan Harry Potter. Honestly kan, I tak tengok Harry Potter tau. Tapi kenal lah ni. I kenal ada yang Siapa main character dia. Harry Potter nama siapa nama dia? Radcliffe. Daniel Bari. Ini ibarat I bawa korang pergi K-pop punya tempat. Korang tak tahu kan macam ni. So korang macam Ni siapa? Ni apa? Ay, betul Harry Potter lah. Tapi tak tahu ke yang dekat TikTok yang tak di hidung lah, Voldemort. Tak tahu. Tu pun I tak tahu. Lah. Yelah tak ada hidung. Dia memang tak ada hidung.
Macam mana dia bernafas kena mulut? Tu. Oh, siapa nak tu dia kena pergi nyanyi. Oh. Kan? Siapa nak buat magic? Ha. Tu? Ha ha. Lepas kau dapat magic kau kena belah. Oh, tak lain kau nak buat. Ni I tak tahu apa. Yang itu I tak tahu apa. Rumah Harry Potter kot. Tapi I dah ambil gambar kat situ. I mean berbackgroundkan tu lah. So Azim dengan Acap nak pergi naik helikopter pula, roller coaster. Tapi macam biasa saya tunggu bawah. Aku roller coaster ni aku tak berani. Nampak je macam berani tapi tak ya sebenarnya. Tadi you naik ke tak roller coaster ke Harry Potter tu? Ramai. Hari tanya orang depan dah berapa lama tunggu? 30 minit. Oh, so estimate lagi berapa? Sejam. Okey. Bapa. Ramai sangat orang weh. So tak naik. Oh, tu. Ada kuda. Kita dekat Snoopy Studios. Yo, bestnya. Hari keti. Comel, warna pink. Le, sini kan. Dia orang ni tak sekolah ke? Sebab dari pagi dah dia orang kat sini. Sampai petang. So, I don't know. Dia orang sekolah ke tak sebenarnya? Sebab yang nampak macam semua student-student. So, dia bermain di fikiran aku sekarang ni. Sekolah ke tak dia orang? Ke dia orang ponteng? Dah lawatan lah. Bi, nak main cawan, Bi. Bi. Jom. Bi, Jangan betul. Bi, nak main cawan. Oh, hai. Hai. Going up tonight. Naik roller coaster? Weh, ramai gila orang beratur. Kita ingat kita awal. ウォーターワールドは16時45分にスタートです。 Oh. シアター内へはショー開始約15 Oh, 分前に nanti ada show 決定してお Ada ります show kat situ ステージやお手洗いのブルーシーの結果ははお時間内に Okay, semua tengah masuk. So, show dia dekat sini. Ramai gila orang. お前今一瞬気抜いてたな。危ねえ危ねえ。ちょっともう一回やってくれ。ちゃんとまとめてくれ。南から接近中。Apa dia kalau kau? リクトだリクトだ。急げ。 Wow. Wow. ピーター。瞬 Wow. 間的になんだ。 Bapak style. Wow. Style. Woo. Oh, bagus. Mantap. Sugoi. Korang tadi sorry lah tak banyak footage sebab I ambil pakai phone and I rasa gempak gila. Like seriously gempak gila dia orang punya show tadi. I rasa macam dalam 30 minutes macam tu tapi memang terletup weh. Apa superstar. I rasa dia orang mungkin tak ada teater lah. Lakon Jepun tu macam Japara. Mungkin siapa tu? Aswara Malaysia. Japara. Oh Jepun. Ha. Ya dia betul-betul dia meletup. Nampak ah. Power Tu Lakonan style tu. sampai. Lakonan sampai walaupun kita tak faham tak ada subtitle. terus Dia orang sampai. cakap Japanese but Kita botak dia jahat. Botak kita tu tahu jahat. mana baik mana jahat. As long as kita faham tu okey lah kot Betul, rasanya. betul. Tapi story kalau korang nak tahu korang kena tengok story aku. Sebab nanti kita akan post. Sebab tak banyak sangat footage dekat sini. So macam banyak sangat nak rakam. Ingatkan dah habis dah weh. Tapi besar gila USJ ni. Dia macam another different places. Betul tak Allah? Dia macam another different places lah. Dia macam kau datang satu bandar yang lain and besar gila. Satu bandar tu. Ni tak ni. Satu bandar tu memang untuk tu je. Ada orang jual-jual. Kau bayangkan lah satu bandar tu ada orang jual-jual. Ada lori-lori jual-jual. Besar weh. Oh ada Minion Park lah weh. Kita kena pergi Minion. Ya tu kita nak pergi. Okay. Bawah banyak jangan. Oh. Despicable Me tu Okay. Minion lah. Okay. Saya buat suara Minion. Tak tahu. Kita masuk Minion Park. Aku pula excited nak jumpa Minion ni.
Comelnya. Weh, buka yang satu weh. Sugoi. Sini buka yang satu ke sini. Ustaz. Pisang punya. Dapat ada pisang. Tak payahlah. Ni apa? So, weh, tadi kita nak main tu. Lepas tu dia Itulah, tak bagi itulah record tu. Aku dalam dia tak bagi record. Sebab benda tu laju, dia pusing-pusing. So macam tak ada footage. Dia apa lagi diri kat ni. Tak apa. Okay guys, kita dah settle dah dekat Yes. sini. Betul. Okay, so- Seharian juga lah. Seharian jugalah. So kita nak tanya rate lah. Okay, Cap. Mana Cap? Okay, rate lah. Rasakan semua best, tapi yang tak best tu berbaris guys. Nani? Berbaris. Even ada apa express tiket. Betul. Tapi beli express tiket tu pun kena tengok dia punya description tu. Ada game yang ni tak termasuk. Gitu. Tak boleh masuk. Okay, kita tanya Azim pula. Sebagai pembeli klub, Okay. rasa express ticket tu tak berbaloi sangat. Sebab dalam express ticket tu dia bagi like apa 300 hingga express ticket. So dia ada 4 game je Yang boleh guna yang boleh express guna tiket express. tu. Sebab kita so- ingat kita sebagai pembeli, aku boleh roller coaster express, aku boleh semua express. Tak Tapi boleh 4 je, tapi satu tiket tu dalam 300. Korang bayangkan? So dia macam tak audit lah actually. Tapi Worth it kalau kalau dia sekali ni admission ticket. Tapi tak, betul. dia separate. dia separate guys. So tadi ada cakap admission lain dengan express lane tiket lain. Yeah, so kalau korang nak dua-dua tu dalam satu dalam 500 lebih, mahal lah. Aku pun rasa tertipu. So orang 500 lah kiranya. 500 lebih lah kiranya. Beli admission Tapi kalau datang sini pergi Water World. Sugoi. Sugoi. Ya doh yang betul, show betul, yang betul. show tadi kan. Itu 10 over 10 lah bagi. Tapi Cawan best. Cawan best. Tapi I rasa kalau pergi sini dia penat jalan je. Sebab besar kan tempat. Pernah So, jalan macam- dengan penat beratur. Beratur tu ya je doh. kena main phone. Oh dah. Ya doh betul. So kena bawa power bank guys. Kesabaran. Tapi tips untuk nak main, untuk tak ramai orang beratur, tak ada tips. Kena beratur ke? Ingat nak pergi tim apa tadi? Aduh.